Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan DGE Innovators dan saya ialah Ketua Kumpulan Hana. Dan kami akan membentangkan projek kami iaitu Dry Wet Matter Segregator. Inilah kod yang kami pakai untuk menghasilkan coding kami, dan kami juga menggunakan Arduino IDE untuk membuat kod ini. Di sini chipstaffer.h yang kami pakai ni, kami pakai untuk mengawal staffer mortar supaya ia berpusing ke arah tong sampah yang betul. Lepas tu server.h pula kami bubur dekat sini supaya kita dapat mengesan sampah melalui sensor. Servo motor akan membuka penutup supaya sampah dapat masuk ke dalam tong sampah yang betul. Selepas sampah jatuh, servo akan menutup semula penutup tersebut. Di sinilah coding ini juga dapat membaca bacaan daripada sensor IR, sensor proximity dan moisture sensor. Berdasarkan bacaan sensor, Arduino akan mengarahkan servo dan staffer motor bergerak secara automatik mengikut jenis sampah tersebut. Saya akan beritahu alatan yang kami gunakan. Yang pertama ialah Arduino Uno, stepper motor driver bersama stepper motor connector, pipe PVP dan kontainer. Untuk bahagian lapisan pula, kami memakai MDF board. Setelah itu, kami juga memakai proximity sensor, rain drop sensor, servo motor, IR infrared sensor, breadboard, jumper wires. Akhir sekali ialah buzzer. Bagi SDG pula, kami memilih SDG 12 iaitu Responsible Consumption and Production kerana projek Dry Wet and Matter Segregator ini menggalakkan pengasingan sisa yang betul dengan mengasingkan sisa kepada kategori kering, basah dan logam. Bahan yang boleh dikira semula dapat diproses dengan lebih berkesan. Hal ini dapat mengurangkan pencemaran, mengelakkan pembaziran dan membantu menjaga kelestarian alam sekitar. Hari ini saya akan tunjukkan cara penggunaan alat kami dengan menggunakan satu kertas yang kering. Saya akan meletakkan di dalam sini. Dia akan detect dan dia masuk ke dalam kotak yang betul, iaitu kotak dry. Seterusnya saya akan menunjukkan cara penggunaan untuk wet, iaitu saya menggunakan segumpal kertas yang telah dibasahi oleh air dan meletakkannya di dalam sini dan tunggu sehingga ia detect dan dia akan jatuh ke dalam bekas yang tepat, iaitu bekas wet yang telah kami sediakan. Akhir sekali saya akan menunjukkan cara penggunaan untuk metal dengan meletakkan sebuah bateri ke dalam bekas ini dan tunggu sehingga dia mengesan dan letakkan. Seterusnya dia akan masuk ke dalam kotak yang telah disediakan oleh kami, iaitu dengan kotak yang bertulisan metal, dan dia telah masuk ke dalam kotak yang betul. Saya Aisyah Humaira mewakili ahli kumpulan saya untuk menceritakan tentang cabaran yang kami hadapi semasa melakukan projek ini. So, masalah yang pertama ialah masalah komponen. Tapi kami dapat menyelesaikannya dengan cara menyemak sambungan wire dan pasang dengan betul dan menguji satu persatu komponen untuk mencari punca masalah. Dan masalah coding pula, kod yang kami tulis mempunyai sedikit kelalaian sehingga menyebabkan sensor dan motor tidak berfungsi seperti yang dikehendaki. Lalu kami menyemak semula kod berkali-kali dan memperbaiki bahagian kod yang salah sedikit demi sedikit. Lalu kami mencubanya sehingga projek kami dapat berjalan dengan baik. Jadi kami tetap meneruskan usaha kerana genggam bara api biar sampai jadi arang. Berkat kerjasama dan kesungguhan semua ahli kumpulan, projek kami ini berjaya diselesaikan. Projek ini dicipta untuk mengasingkan sampah secara automatik. Dengan adanya
produk ini, pengguna hanya perlu meletakkan sampah pada bahagian pengesan dan sistem akan mengasingkan sampah ke dalam tong yang betul. Manfaat projek ini dapat menjimatkan masa, mengurangkan kesilapan pengasingan serta meningkatkan kesedaran tentang kepentingan kitar semula.